Hai, Assalamualaikum geng. Okey, ni ada owner issue lah, air ada leaking. So kita datang check, air ada leaking dekat sini lah. Dia koyak sikit je lah. Kita ada cuba balut tapi air ada keluar juga. So kita decide nak ganti terus lah hose dia ni. Dia baru je beli. So kita tanggalkan dia punya gam dulu lah. Kita pakai hair dryer, panaskan sikit je lah untuk gam dia tanggal. Okay, lepas tu kita cabutkan dia punya hose tu lah. Dekat sini ada satu skru lah. Buka skru ni baru dia boleh cabut semua. Okey, kita cabut hose lama dia. Kita pasangkan hose baru lah. Okay, sebelum tu kita gamkan balik lah dia punya hose tu. Lepas tu kita test. Okay, air dah tak ada leaking lah. Simple je geng. Okey, sekianlah perkongsian dari saya. Jemput subscribe, like dan komen. Terima kasih.